Assalamualaikum geng, kita bertemu lagi dalam video pada kali ini. So hari ini kita berada di Melaka bersempena dengan pembukaan rasmi M-Force Best Shop Ji Leong Motor di Bandaraya Melaka. Pada majlis ini juga M-Force secara rasminya mempamerkan motosikal terbaru mereka di bawah flag Benda, iaitu LFC 700 Pro. Benda LFC 700 Pro, sebuah motosikal yang dipacu oleh enjin 4 silinder 676cc 16 valve double hoverboard cam yang mampu menghasilkan sehingga 77.8 horsepower pada RPM 10,500 dan juga 60 Nm of torque pada RPM 8,000, mencapai sehingga kelajuan 160 km sejam walaupun dengan berat dia sehingga 287 kg untuk curb weight. Didatangkan dengan beberapa item atau jajan yang premium lah. Antaranya dia didatangkan dengan 4-port piston caliper daripada Brembo dengan double disc 320mm, ada ABS, dan juga kat sini kita boleh tengok didatangkan sekali dengan 43mm fork daripada Kayaba yang boleh di-adjust compression dan juga rebound. Selain daripada tu, tempat duduk dia pula boleh diselaraskan lah, bergantung kepada ketinggian korang, antara 650mm sehingga 730mm mengikut kesesuaian penunggangan. Selain tu, motosikal ni hadir dengan light wing yang akan terbuka apabila lampu high beam diaktifkan. Macam mana kita tengok lampu high beam diaktifkan. Dia light wing akan diaktifkan bila korang buka. Nampak ada lampu kat bawah ni. Selain daripada itu, daripada segi sistem keselamatan yang lain, untuk brake belakang juga didatangkan dengan single piston caliper dengan disc yang berdiameter 260mm. So ABS pun memang adalah secara standard. Ciri-ciri yang bagi aku yang paling obvious lah untuk motosikal ni adalah dia punya tayar kat belakang ni lah, yang mana dari segi dia punya tayar lah. Tayar dia yang kat depan ni didatangkan dengan tayar daripada brand CST bersaiz 130/70 dan rim 17, manakala kat belakang ni didatangkan dengan tayar yang bersaiz 315/18 untuk rim 18. Menurut Benda, untuk motosikal super cruiser ni didatangkan dengan tangki minyak bersaiz 18 liter dan mampu menampung berat sehingga 180 kg. So inilah ada dia punya ketinggian lah. So kalau macam daripada segi ketinggian ni tak ada masalah sangat lah. Tapi motor dia berat, hampir 300 kg. Duduk macam ni. Dia memang betul-betul motor cruiser dengan forward control. Macam kita tengok, banyak dia punya features kat sini lah. Didatangkan dengan TFT meter. Dengan TFT meter, kunci ada kat sini, kunci dia kat tepi ni. So aku tunjuk ni bila kita activate kunci dia macam ni. Dia tak pakai keyless tau. So ini adalah dia punya button dia lah. Minyak, fuel, it's very basic, tapi dia ada mode. Didatangkan dengan beberapa mode lah. So tengok dia akan naik. Ni dia tengah naik, dia tengah push untuk naik seat dia. So macam kat sini akan terasa lah. Tapi bila kita parking, bila korang parking, letak dia akan turun. Bila kita parking, kita bangun, dia akan turun. So memang sangat selesa lah untuk orang yang rasa diri dia rendah. Sekejap. Motosikal ni datangkan pada harga RM48,888, tak termasuk harga road tax dan insurans. So bagi peminat motosikal cruiser, this is one of the best bike yang korang boleh tengok. Dia punya lampu, dia punya features kat depan ni pun memang garang gila. Ni lampu dia, light dia, ni untuk coolant. Lepas tu ni ada dia datangkan sekali dengan USB Type A, Type B, dan cuma dia agak berat sikit dengan power control lah. So untuk handling dalam bandar aku tak pasti macam mana. So dia datangkan dengan dua warna,
black gold dan juga yang warna hitam yang macam ni. Okey geng, ni lah aku berada di Jiliong Motors yang Berhad ataupun Enforce Best Shop dekat Melaka yang baru saja dibuka pada hari ini. Sebenarnya Jiliong ni dia punya base dia dekat Merlimau, tapi ini cawangan baru dia memang untuk Enforce. Kat mana kalau kau nak tahu, senang je. Ni Jalan Taming Sari. Jalan Taming Sari, kat sana ada ATM. Lepas tu kat sini ada Wisma TGH. Depan tu ada satu traffic light. Depan tu masjid, aku tak ingat masjid Kampung Ulu ke, bukan masjid Kampung Ulu lah, masjid apa tak ingat. Depan sikit tu dah sampai Prudential, tu nak ke Kemoten. So ni lah kedai dia betul-betul tepi jalan. So ngam, kita jumpa dalam video akan datang. Jangan lupa like, share and subscribe. Assalamualaikum.